So ada satu kasut dia pakai ni, Allah, cakap apa benda kasut macam ni kan? Kasut tu? Kasut tu macam simple slip on bodoh macam tu je. Bila dia buka je kasut, Zainah terus nampak mahal. Nampak tak? Terus persepsi dia terubah. Nampak tak macam dia boleh main dengan mind? Dulu saya tak faham sangat kenapa orang nak pakai Zainah ni. Sebab dulu saya pernah ingat tau. Ada satu masa ni saya tengok buruk sangat kasut kau ni. Ada seorang rakan saya, dia ni bapak kaya. Dia ni kaya gila. Ini cerita berapa tahun lepas ni? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Okay. Kaya. So ada satu kasut dia pakai ni, Allah, cakap apa benda kasut macam ni Macam kan? mana kasut tu? Kasut tu macam simple slip on bodoh macam tu je. Slip on bodoh macam tu. Memang, wish, apa ni kan? Takkan kau macam ni kan? Sebab kau pakai lambu. Nampak murah ke? Tak nampak murah, nampak murah. Okay. Bila dia buka je kasut, Zainah terus nampak mahal. Nampak tak? Terus persepsi dia terubah. Nampak tak macam dia boleh main dengan mind? Terus, since dari situ, saya tengok, oh rupanya, diorang memang suka pergi ke arah yang simple, silent luxury. Tapi, pakaian diorang selesa gila. Tak, apa yang membezakan? Macam contoh lah, bos cakap brand-brand yang ultra rich, yang super rich ni, yang macam contoh, apa? Brioni macam Brioni kan, dia kan satu brand yang mahal tapi tak ada logo. Belakang pun tak ada, dalam pun tak ada logo Adalah, dia mungkin tagging kecil tu. Depends lah. Tapi kat luar tu tak ada luar logo. Tak ada lah, dia plain lah. Tapi satu t-shirt dia berapa? 8,000, 9,000. Apa yang membezakan dia dengan Uniqlo punya? Okay. Sama je. T-shirt plain kosong. Satu saya nak bagi tahu, Uniqlo dia tak jual t-shirt, dia jual teknologi. Brioni dia tak jual t-shirt, dia jual nama, status. Faham tak? So tu yang membezakan. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Tapi of course lah, dia ada datang sekali dengan package jahitan yang selesa, kain-kain yang mahal. Dia rasa apa bila pakai tu dia sendiri nak pegang? Saya seriak. Astagfirullahalazim. Dia macam ni lah, dulu saya tak perasan. Tapi saya dah pakai ni. Tak. Dulu tak rasa, tapi sejak saya dah pakai sekarang, saya rasa macam... Dengar. Saya pakai kawan saya punya. Bila saya pakai, dia punya bentuk tu memang... Memang lawa. Kamu tengok poster tu. Cantik kan? Yang live tu, yang kamu edit tadi. Boleh kamu tengok compare sebelah suit orang dan suit orang lain? Tu Zainah. Buat tu yang bos punya tu saya cakap. Tak, tu kawan saya punya sebab saya nak photoshoot, saya nak pinjam baju dia. Lama baju tu kat dalam bilik. Sebab dah shoot lama. Kesian dia. Bagilah balik. Bagi. Kita kan Melayu kan. Buat apa? Tapi yang saya nampak adalah satu keselesaan. Satu adalah keselesaan, dan satu lagi adalah cara dia. Kalau you nak kata pasal suit lah. Kalau you nak kata pasal suit, yes, dia punya flow dia, body shape dia tu memang sesuai lah. Itu pada pandangan saya. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installmen serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.